Tuan-puan sekalian tahu tak, ramai mana umat Islam yang berada di ward-ward sakit di hospital tu meninggal dunia dalam keadaan tak solat. Sebab apa? Dia rasa bila dia sakit, dia tak payah solat. Dia ingat nanti dia nak balik lepas sihat, dia nak balik semula, dia nak qada. Tapi meninggal dalam keadaan di hospital tak sempat solat. Ahli keluarga malas nak ambil wuduk, ahli keluarga malas 5 kali sehari, 5 kali bila time nak solat, nak tukar pampers kan, nak tukar pampers, dia rasa malas. Dia cakap tak apalah ayah kan tak sihat, ayah tak boleh bangun, ayah tak solat pun tak apa, nanti balik semula kat rumah ayah solatlah balik. Subhanallah tuan-puan sekalian, saya cakap benda yang benar, perkara yang benar. Saya pernah jaga mak saya berminggu-minggu dalam ward cancer. Mak saya ketumbuhan tulang belakang, tak boleh nak bergerak. Ayah saya pun saya pernah jaga lama dalam ward kanser lelaki. Saya boleh lihat ramai umat Islam, ramai lelaki muslim yang tak solat, ramai wanita muslim tak solat. Sebab apa? Ahli keluarga tak berusaha keras untuk menunaikan solat, untuk bantu. Tetapi ada juga yang memang malas nak solat. Dia ingat dia sakit, dia lepas daripada tanggungjawab. Tuan-puan sekalian, kewajipan solat sampai sakit macam mana, kecuali koma saja. Tapi kalaulah dia boleh gerak lagi, kita tak boleh, mata tak boleh buka, tapi bila kita cakap, Umi, ibu dengar, dia tak boleh jawab ya tak. Kalau ibu dengar, angkat jari satu, dia pun boleh angkat jari. Angkat jari satu, dia boleh angkat. Kalau ibu faham apa saya cakap, ibu angkat jari saya, dia angkat jari. Lepas tu doktor kata, dia faham semua kamu cakap, dia dengar apa semua kamu, tapi dia tak boleh nak bagi respon lagi. Jadi wajib tak solat? Wajib, tak gugur lagi solat. Jadi kita pun cakap, ibu, saya nak ambil wuduk untuk ibu ya. Dia pun, walaupun ibu tu kata dia tak jawab nak, tapi kita ambil je wuduk. Ibu solat ya. Dia pun angkat. Saya akan bacakan. Yang macam ni kita kena bantu. Okey, kita kata ibu cuma ikut saja apa yang saya buat. Apa yang saya cakap, ibu ikut saja. Ini kena bantu sebab mungkin dia dalam keadaan tak boleh nak gerak apa semua, dia lagi confused bila solat. Kita pun baca sebelah dia. Okey, kita nak solat dah ni, ibu dah selesai wuduk. Ibu niat untuk solat zuhur ya. Ibu niat untuk solat zuhur. Kita baca Al-Fatihah saja. Dan saya akan baca sampai akhir. Kita duduk sebelah ibu ni, kita pun baca. Start pada awal macam solat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca Allahu Akbar. Kita jangan pula selit. Rukuk ya ibu, rukuk. Tak payah. Kita baca je. Kita Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Dia tak gerak apa ni? Mata pun tak gerak, tangan pun tak gerak, semua tak gerak. Tetapi fikiran dia membayangkan dia solat. Mulut dia pun mungkin dah tak boleh gerak, tapi hati dia macam baca. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Rabbi ufilli warhamni wajubunni warfa'ni wazukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Allahu Akbar. Saya pernah buat tuan-puan sekalian. Masa tu ayah saya baru lepas pembedahan, penat dan sebagainya. Tak boleh nak gerak, bedah 12 jam tuan-puan sekalian. 3 tempat bedah yang besar. Subhanallah, maksudnya kita kena bantu dia untuk berada, maksudnya boleh bayangkan. Tapi kalau dia diam je dalam hati, dia susah. Kita bantu saya tapi dia solat. InsyaAllah tuan-puan sekalian, Allah terima. Allah terima.